Orang muka sengit sebelah, kerap kebas, mulut jadi herot. Kalau dah cuba macam-macam tapi masih sengit, itu tandanya salur darah makin sempit. Sebenarnya ada cara nak elak, tapi ramai tak tahu punca sebenar dia datang dari mana. Aku ada seorang kakak ni, umur awal 50-an. Dia kerap rasa kebas-kebas muka. Mula-mula dia perasan bila senyum, sebelah muka tak naik. Minum air pun rasa lain macam, kadang meleleh sikit kat tepi. Dia ingat mungkin salah tidur atau urat saraf kena simpul. Tapi makin lama makin jelas, sebelah muka macam jatuh sikit. Masa tu dia start panik, pergi cek. Doktor cakap ini tanda awal gangguan saraf muka dan antara puncanya boleh jadi dari peredaran darah yang tak lancar. Bila cek lagi, rupa-rupanya gula dalam darah dia tinggi. Walaupun dia belum lagi kencing manis. Kat situ dia terdiam. Rupa-rupanya, bila gula dalam darah selalu tinggi, darah jadi lebih pekat, salur halus jadi sempit dan aliran ke saraf boleh terganggu perlahan-lahan. Sebab tu mula jadi kebas, muka rasa lain macam dan dalam kes tertentu boleh trigger simptom macam minor stroke pada bahagian muka. Nasib baik dia detect awal. Doktor suruh dia jaga makan, tapi dia sendiri cakap takkan nak harap jaga makan je sedangkan gula dah lama tak stabil. Kat situ aku share satu ikhtiar dari dalam. Aku kenalkan dia dengan kapsul aman yang guna herba utama akar legi. Akar legi ni dah dikaji sebagai herba yang bantu kawal dan stabilkan gula dalam darah. Dia bukan paksa gula turun mendadak, tapi bantu badan kawal penyerapan gula dan sokong fungsi dalaman supaya gula tak spike lepas makan. Bila gula lebih stabil, peredaran darah pun jadi lebih lancar dan risiko gangguan pada saraf boleh dikurangkan. Dia amalkan 2 biji pagi, 2 biji malam. Beberapa minggu dia cakap muka dah rasa lebih hidup. Senyum makin seimbang dan rasa kebas makin kurang. Sekarang dia lebih alert sebab dia tahu kadang masalah muka sengit ni bukan datang dari luar tapi dari dalam badan yang dah lama tak stabil. Kalau kau pernah rasa muka macam berat sebelah, senyum tak sama atau badan ada tanda-tanda gula tinggi, jangan tunggu sampai jadi lebih serius. Jaga dari awal. Try kapsul aman. Untuk kesan lebih cepat, aku sarankan ambil 2 botol terus cukup untuk sebulan. Klik beg kuning atau link kat bawah sekarang.